Sebab saya rasa ini adalah sesuatu yang telah mencemarkan sistem pendidikan kebangsaan dan beberapa menteri wajar mengundur diri sebab tak dapat mempertahankan sistem pendidikan kebangsaan. Bagaimana menteri masih jadi menteri kalau sekiranya sistem pendidikan kebangsaan tak dipertahankan? Angka ni banyak pihak bagi dan saya ambil angka DOSM. DOSM memaklumkan bahawa 1.6 juta graduan yang bekerja dalam pekerjaan yang tidak setara dengan kelayakan akademik. Ini DOSM. Jadi soalan saya Muhammad ialah bila kerajaan bagi jawapan, kerajaan akan bersebut global, macam-macam, masalah dunia lah. Memendekkan contoh masalah dunia. Tapi kita kena ingat kehebatan sebuah kerajaan ialah yang mampu menyelesaikan masalah. Jadi masalah ni boleh diselesaikan kalau sekiranya kita nak selesai masalah. Tapi dalam masa yang sama, apa justifikasi kerajaan mempertimbangkan pengiktirafan UEC sedangkan UEC tidak mengikut sistem pelajaran kebangsaan? Apakah kerajaan bercadang untuk mengiktiraf lebih banyak lagi CJ yang dikeluarkan oleh NGO? Sebab kita dah iktiraf UEC, kita kena juga iktiraf sijil mungkin daripada Kadazan, IBAN dan sebagainya. Jadi dalam keadaan pekerjaan tak setara dengan kelulusan, kerajaan memberi pengiktirafan. Itu sebab saya rasa ini adalah sesuatu yang telah mencemarkan sistem pendidikan kebangsaan dan beberapa menteri wajar mengundur diri sebab tak dapat mempertahankan sistem pendidikan kebangsaan. Bagaimana menteri masih jadi menteri kalau sekiranya sistem pendidikan kebangsaan tak dipertahankan? Terima kasih. Sabar. Kepada Ketua, sebenarnya soalan yang dikemukakan, soalan tambahan ni lari daripada soalan asal boleh tak jawab? Employment. Tapi mudah untuk kita tamatkan di sini dengan mengatakan bahawa sekali lagi kita tegaskan bahawa jangan kita politikkan isu ini. Kita telah pun buat banyak sesi urus, malah kita buat kenyataan daripada masa ke semasa bagaimana mekanisme yang digunakan sekarang masih lagi berkaitan dengan terutama sekali prasyarat dengan kelayakan yang utama. Kita tidak katakan bahawa ini pengiktirafan sepenuhnya hanya ada satu sistem tunggal UEC saja yang diperlukan. Sebaliknya perlu berlandaskan kepada sistem pendidikan yang sedia ada dalam negara, bukannya sistem lain. Dan kemasukan ke universiti ini memang tidak pernah orang kata hanya berdasarkan kepada apa yang disebut oleh ARAU. Sebaliknya kita ada syarat dan merit kelayakan yang ketat. Sama juga macam tuduhan contohnya pintu belakang dan sebagainya, sama. Tak pernah lagi sebenarnya kita buka pintu kepada universiti ini hanya berdasarkan kepada sentimen politik, selera masing-masing dan sebagainya. Sebaliknya ada syarat-syarat dan juga merit kelayakan yang perlu dipatuhi, terutama sekali yang berlandaskan kepada sistem pendidikan kita. Terima kasih. Betul. Puan Ibu Ketua, soalan tambahan. Betul. Terima kasih, Yang di-Pertua.